Aje. Bila ni kita buat sesi malam. Sesi malam ni kali ni video ni kita buat meja. Jadi ni kayu pelek ni bisa ada so 2 3 4 5 ni. Ni pelek dah. Jadi kita nak buat meja lah ni dah. Jadi macam biasa tempat atas ni tak siap lagi, kita tak update lagi dah. Jadi kita akan buat meja lagi ni. Untuk malam ni macam biasalah. Vlog rekasa gini dah. Ada kayu. Kalau kita nak ni, kita ambil botol kat tengah. Toko ya tu kita bawa lah. Tapi tak boleh buat apa petok kiu ah. Ni habis nak buat atas tu. Betul ni. Tak tahu ni. Tak ada tak tahu ni. Cukup kan pelek. Puasa dulu atas. So. Tak lain kita buat stand lain. Dah ikut kereta nak kiu. Kita buat banyak jenis dulu. Pandai untuk reference pula kita pilih mana so. Dengar tu. Pandai ada modal kita beli pula. Pandai kita buat pula. Nanti pan ni kita akan masuk lagi pelek banyak. So container tu. Kita buat pula dah. Lah ni jadi so tu. Tapi gini tu ya. Sejuk je. Hari kau ni guna kayu banyak ni hari kan. Sebab ni 2 pelek. Tepi tu ya lebih hair ni lah. Kayu pelek so ni. So ni kayu pelek. Tapi tak tahu lagi design aku mana. Nah gitu. Super tak? Kemahaya biar. Tapi tu kenapa aku molek. Kemahaya biar kita aku. Boleh lah kita. Jadi kita duga lebih ke dalam 90 darjah. 90 darjah tahu ni. Ya ada so. Siap ada so cuma tak paku lagi. Dia kita cari batas pula. Cushion. Bagi punggung sedap sikit duduk kalau ada skill play kat. Tak cushion kan. Tak cushion. Tadi ke 2 design lah ni. Nak kerak sini, nak ambil on ni. Ni pun ataupun kerak sini ambil on ni. 2 design lah. Tak makin net terang ni mana tu. Taran ni dah mana dia pasal dia ngam dengan dia. Boleh. Ngam dengan dia. Kat sini lah. Foto shoot. Mana gadget taja tu lah. Gadget tu pun kita. Depan ni pun. Dia tu pun. Ya tu puan lah. Molek kena tanya. Orang padel lah. Ini model yang pertama dah. Untuk kursi saja. Ni untuk yang kedua ni meja pula dah. Ini mak. Susu atas. Susu atas. Gitu. Seller gitu. Duduk. Sikit lagi lah. Sikit lagi. Nak boleh kat tangan ni sikit. Gitu. Sampai tangan ni. Aje. Dua tu. Dua ser. 25 week gaji. Sabar tahun. Ni ada ikut ke ni lah. Meja eh. Lah ni meja dia. Design dia. Ni. Kaki 4. Lepas tu ni tempat duduk lah. Tempat duduk, tempat untuk makan ni. Jadi kita akan balik lepas ni. Okay. So kalau tengok ni kursi. Okay. Kalau ikut ke. So lagi nak buat kursi dah. Kita tengok meja. Ni meja ni tengok. Jadi ada. Ni meja boleh lah. Nak healing ni. Healing di tepi sungai ni. Jadi yang mana nak sewa tempat ni dia sewa. Pak bagi kita boleh kontak kita habis orang dah. Kita tak di description bawah dah. Okey ni kursi kita tengah pasal tu. Mana? Ni tak baku lagi. Main rambai-rambai ni. Ni meja kita ni. Duduk dah tengok habis orang. Okey jadi. Ni kena kat sini sikit pun tak ada dah. Ni kita nak buat dalam buah kita buat. So lagi. Kursi ni putih kita. Lah ni meja so kursi so siap. Dia meja so kursi 2. Nanti kita tak design pula lah. Boleh makan 4 orang ni.
Ni sekarang ni sudah siap dah. Satu set meja dengan kursi. Kursi 2, meja sah. Okay. So kita kata atas rokah tu. Oh. Tak ada rasa tu. Jadi ni meja. Ni kursi sah. Dan ni kursi yang kedua. Aku kena main kau ni lagi tu. Oh. Disebabkan gelap, kita pakai lampu solar. Ni dah tempat kejadian. Wow, gemah. Mengadak sungai. Ni sungai. Siap dah ni. Begini dah tempat. Tapi tak sepenuh lagi lah. Siap gini lah ni. Dia tak selek lagi lah.